Selamat sejahtera semua. Hari ini kami akan membentangkan topik skandal Watergate kesan rasuah. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan apa itu Watergate, bagaimana ia berlaku, kesan rasuah daripada skandal ini serta pengajaran yang boleh kita diambil. Jadi, apakah sebenarnya skandal Watergate ini? Skandal Watergate ialah satu skandal politik besar yang berlaku di Amerika Syarikat pada tahun 1972. Ia bermula apabila 5 orang lelaki telah ditangkap kerana memecah masuk ke ibu pejabat Parti Demokrat yang terletak di Kompleks Watergate, Washington DC. Pada mulanya, kejadian ini kelihatan seperti kes pecah masuk biasa sahaja. Namun, siasatan yang dijalankan mendedahkan bahawa individu-individu ini mempunyai kaitan langsung dengan pentadbir Presiden Richard Nixon. Apa yang bermula sebagai kes jenayah kecil akhirnya mendedahkan sesuatu yang jauh lebih serius, iaitu penyalahgunaan kuasa, rasuah, penipuan politik dan yang paling kritikal, cubaan pihak kerajaan sendiri untuk menutup kesalahan mereka. Nixon cuba menyembunyikan kebenaran tetapi bukti terlalu kuat untuk disembunyikan. Pada tahun 1974, beliau menjadi presiden pertama dan satu-satunya dalam sejarah Amerika Syarikat yang meletak jawatan. Skandal ini membuktikan kepada dunia bahawa tiada sesiapa pun walaupun pemimpin paling berkuasa yang berada di atas undang-undang. Dengan itu, saya serahkan kepada ahli kumpulan seterusnya untuk membentangkan kronologi kejadian seterusnya. Saya akan menerangkan kronologi skandal Watergate, iaitu salah satu skandal politik terbesar dalam sejarah Amerika Syarikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon. Peristiwa ini bermula pada 17 Jun 1972 apabila 5 lelaki ditangkap kerana memecah masuk ibu pejabat Parti Demokrat di Kompleks Watergate, Washington DC. Mereka didapati cuba mencuri dokumen sulit dan memasang alat pendengar untuk mendapatkan maklumat politik. Pada mulanya, kes ini dianggap sebagai jenayah biasa. Namun, siasatan lanjut menunjukkan bahawa pencuri tersebut mempunyai hubungan dengan jawatan kuasa kempen Presiden Nixon. Selepas kejadian itu, pihak FBI mula menjalankan siasatan secara mendalam. Dalam masa yang sama, wartawan Bob Woodward dan Carl Bernstein daripada Washington Post mula mengumpul maklumat dan menemui bukti bahawa terdapat penyalahgunaan kuasa serta cubaan menutup kesalahan oleh pihak White House. Pendedahan media menyebabkan masyarakat mula mempersoalkan integriti kerajaan Amerika Syarikat. Pada tahun 1973, siasatan khas dijalankan oleh Senat Amerika Syarikat. Ketika perbicaraan berlangsung, seorang bekas pembantu White House mendedahkan bahawa semua perbualan penting Presiden Nixon dirakam secara rahsia di White House. Pendedahan ini menjadi titik penting kerana rakaman tersebut boleh membuktikan sama ada Nixon terlibat atau tidak dalam cubaan menutup skandal tersebut. Selepas itu, pihak mahkamah dan penyiasat menuntut supaya rakaman rahsia tersebut diserahkan. Namun, Nixon cuba menolak permintaan itu dengan alasan keselamatan negara dan hak presiden. Isu ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Syarikat. Pada 24 Julai 1974, Mahkamah Agung memutuskan bahawa Nixon wajib menyerahkan rakaman tersebut. Rakaman itu membuktikan bahawa beliau memang terlibat dalam usaha menghalang siasatan dan menyembunyikan kebenaran daripada rakyat. Akibat tekanan politik yang semakin kuat dan risiko disingkirkan melalui proses impeachment, Nixon akhirnya mengumumkan peletakan jawatan pada 8 Ogos 1974 dan secara rasminya meninggalkan jawatan pada keesok hariannya. Beliau menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Syarikat yang meletakkan jawatan akibat skandal politik. Bagaimana skandal Watergate ini berlaku adalah melalui beberapa perkara utama. Yang pertama ialah penyalahgunaan kuasa. Dalam kes ini, kuasa politik digunakan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan pihak tertentu dan menjatuhkan pihak lawan. Yang kedua, terdapat penyalahgunaan dana dan sumber.
Wang serta sumber yang sepatutnya digunakan dengan betul telah digunakan untuk menjalankan kegiatan rahsia dan tidak beretika. Yang ketiga, wujud pakatan dalaman. Maksudnya beberapa individu akan bekerjasama untuk melindungi pihak yang terlibat dan memastikan kes ini tidak terbongkar kepada orang awam. Akhir sekali, bukti cuba disembunyikan. Maklumat penting dirahsiakan dan usaha dilakukan untuk menutup kesalahan tersebut. Namun, melalui siasatan FBI, media dan rakaman rahsia White House, kebenaran akhirnya terbongkar. Jadi, Watergate menunjukkan bahawa apabila kuasa disalahgunakan dan kebenaran cuba disembunyikan, ia juga boleh menyebabkan kejatuhan pemimpin dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Terima kasih kepada rakan saya tadi. Sekarang, saya akan kongsikan 4 kesan utama rasuah dalam skandal Watergate. Kesan pertama ialah merosakkan demokrasi. Pentadbiran Nixon cuba memanipulasikan pilihan raya dengan mengintip Parti Demokrat, menyebabkan proses demokrasi tercemar kerana keputusan dibuat untuk kepentingan peribadi, bukannya rakyat. Kesan kedua ialah pembaziran sumber. Siasatan besar-besaran melibatkan FBI, Kongres dan Mahkamah selama bertahun-tahun, di mana wang rakyat yang sepatutnya untuk pembangunan negara terpaksa digunakan untuk membersihkan kekacauan pemimpin sendiri. Kesan ketiga ialah jurang sosial meningkat. Rakyat Amerika hilang kepercayaan terhadap kerajaan, di mana golongan elit politik terus terlindung manakala rakyat biasa terbeban dengan ketidakadilan, menjadikan jurang sosial semakin melebar. Kesan keempat ialah undang-undang tercemar. Nixon cuba menutup kesalahan dan mengganggu siasatan, dan apabila pemimpin sendiri memutarbalikkan keadilan, kepercayaan terhadap sistem perundangan runtuh sekaligus menyukarkan usaha membanteras rasuah pada masa hadapan. Kesimpulannya, Watergate membuktikan rasuah menghakis demokrasi, membazir sumber, meluaskan jurang sosial dan slogan kumpulan kami ialah menghancurkan esok, integriti bermula dengan kita. Frasa menghancurkan esok mengingatkan kita bahawa rasuah hari ini akan memusnahkan masa hadapan generasi akan datang, seperti yang berlaku dalam skandal Watergate. Manakala integriti bermula dengan kita menekankan bahawa perubahan bermula dengan diri sendiri. Setiap individu mempunyai peranan untuk menolak rasuah. Kesimpulannya, slogan ini ialah seruan untuk kita semua bertindak menolak rasuah dan menegakkan integriti demi masa hadapan. Berdasarkan skandal Watergate, antara pengajaran yang penting dapat diambil ialah kepimpinan mestilah berasaskan integriti dan kejujuran. Hal ini kerana supaya kuasa tidak disalahgunakan demi kepentingan diri peribadi. Selain daripada itu, kes ini juga membuktikan bahawa tiada siapa berada di atas undang-undang, termasuklah pemimpin tertinggi negara. Rasuah dan penyalahan guna kuasa juga boleh merosakkan sistem demokrasi. Hal ini kerana rakyat akan hilang kepercayaan terhadap kerajaan dan pentadbiran negara. Oleh itu, masyarakat perlulah peka serta berani bersuara dalam menentang rasuah dan salah guna kuasa. Di samping itu, reformasi undang-undang dan sistem pengawasan kerajaan amat penting bagi memastikan kejadian seperti ini tidak berulang pada masa hadapan. Secara kesimpulannya, skandal Watergate ini membuktikan bahawa kuasa tanpa integriti boleh membawa kepada kehancuran negara dan masyarakat. Oleh itu, semua pihak perlulah bersama-sama untuk menolak rasuah serta menegakkan keadilan demi kesejahteraan negara. Sekian, terima kasih.